Serambi. So podcast kita ni dah sampai siri ketiga untuk tahun ini, dan kita dah mula podcast ni daripada tahun lepas lagi. Jadi banyak sangat topik-topik menarik yang pernah dikupas dalam episod-episod sebelum ini lah. Jadi bagi yang belum menonton yang sebelum-sebelum ini, nanti boleh juga tengok dekat YouTube channel kami, iaitu NCD, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. So boleh tengok kat situ lah nanti. Okay. Saya Aina Shakira, pegawai psikologi, hos anda untuk hari ini. Bersama-sama saya adalah seorang individu yang sangat hebat, Puan Madihano, nutritionist daripada PKD Kuala Langat juga. Okey, untuk kupas isu kita hari ini, kita nak tengok dari sudut pemakanan dan juga emosi ataupun psikologi. Selamat datang, Puan. Hai, Assalamualaikum semua para penonton. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Puan. Selamat Hari Raya juga kepada semua penonton lah. It's nice to be here. Betul. It's nice for you to be here juga. Betul. Jarang-jarang kita dapat kupas dengan orang hebat ni. Macam tu kan. Yes. Okay. Kan. So, sekarang ni kan musim raya kan. Dah makan rendang belum? Dah makan lemang belum? Dah makan kuih raya ke belum? Macam tu mesti dah kan. Ni dah raya ke berapa dah ni? Macam tu kan. Jadi perasan tak perasan kan, masa hari raya ni kita selalu kaitkan raya ni dengan emosi-emosi yang positif. Macam tu kan. Rasa best bila berjumpa, ubat rindu, macam tu kan. Lama tak terjumpa dengan ahli keluarga kan, macam tu. Tapi perasan tak perasan, waktu raya ni juga ada je emosi lain yang datang sekali. Macam tu, dia penumpang sekali dengan emosi yang gembira ni. Emosi apa dia? Kan. So contohnya sebenarnya emosi rasa bersalah. Rasa bersalah bila makan berlebihan. Kan. So musim raya ni kita selalu banyak sikit makan daripada biasa. Apatah lagi waktu bulan puasa tu, lama puasa lama tak makan kan, jaga makan. Tiba-tiba raya kita makan banyak pula. Macam tu kan. So senang untuk kita rasa bersalah waktu tu lah. Macam tu. Selain daripada tu, kadang-kadang kita dapat soalan-soalan hard waktu waktu raya ni. Kita dapat soalan-soalan hard yang tu yang kadang-kadang jadikan kita stres sikit lah. Macam tu kan. Kadang-kadang kita jadi anxious untuk jawab soalan-soalan, ataupun belum dapat lagi soalan tu pun dah anxious, dah resah dah. Nanti kalau balik kampung dapat soalan-soalan hot tu macam mana. So apa soalan-soalan hot tu nanti kita tengok apa soalannya lah. Okay. Jadi untuk yang first kita punya topik hari ni lah, kita nak kupas kepada emosi rasa bersalah tu. Macam tu kan. So ramai orang juga yang dia jadi rasa sampai rasa berdosa sampai macam tu, rasa bersalah gila bila makan berlebihan waktu raya. Macam tu kan. Dia sampai ada orang yang bila dah makan berlebihan hari pertama raya tu, hari kedua raya tak nak makan dah. Macam tu kan, tak nak makan langsung. Macam tu kan, untuk cover balik semalam dah makan banyak, hari ni tak boleh makan. Macam tu kan. So saya nak tanya dengan Puan lah, sebenarnya kan keadaan tu sihat ke, okey ke untuk kita buat? Since hari ni kita dah makan banyak sangat, dah berlebihan, jadi okey tak untuk esok kita tak makan dah? Macam tu kan. Okay, so sebelum ni yang kita selalu dengar lah, sebelum raya tu ada juga orang lah di kalangan kita, kebanyakan juga lah yang bermatlamat ataupun berimpian kan untuk turunkan badan dengan cepat, turun berat badan dengan cepat. Jadi untuk capai matlamat tu selalunya kan, kebanyakan orang ni dia mengamalkan diet yang terlalu strict, ataupun kita panggil crash diet. Okay. Jadi keadaan ni bila kita berpuasa, kita diet terlalu ketat ni, sampai makan pun sikit sangat Cik Aina. Dah lah puasa tapi makan pun betul. Jadi dia ambil nilai kalori yang sangat rendah. Okay. Masalahnya bila makan terlalu sikit ni dalam tempoh yang tertentu. Contohlah dalam tempoh sebulan, mungkin dia fikir tak apalah bulan puasa tak makan, lepas tu dia buat lagi strict diet tadi kan. Okay. Jadi selalunya badan kita ni akan bertindak balas kepada keadaan tu. Dia dalam keadaan survival mode. Okay. Jadi kan, apa yang berlaku, yang pertama, metabolisme badan ni boleh jadi lebih rendah. Sebab apa tahu, bila badan kita ni biasanya tujuan dia akan bakar kalori kan. Apa yang masuk makanan tu dia akan bakar untuk ditukarkan kepada tenaga. Tapi bila kalori yang masuk tu terlalu rendah, okay, dia badan ni akan perlahankan pembakaran lah. Sebab dia seolah-olah macam nak simpan, nak jimat tenaga untuk kegunaan badan. Jadi metabolisme badan akan jadi lebih rendah. Tu nombor satu Cik Aina. Okey, nombor dua, badan jadi akan lebih mudah nak simpan lemak. Sebab apa keadaan tu berlaku? Bila badan ni dah susah dapat kan,
dah badan ni kata susah nak dapat makanan ni. Bila dapat tu dia akan simpan dekat dalam stok. Simpan ni sebagai lemak. Okey. So bila disimpan sebagai lemak untuk apa? Untuk persediaan masa hadapan. Sebab dia kata esok tak tahu lagi dapat berapa banyak. Jadi disimpan. Okey, right, itu nombor 2. Nombor 3 pula, rasa lapar tu akan jadi lebih kuat. Macam mana? Sebab apa? Badan kita ni akan detect bila hormon lapar tu dia akan tingkatkan lah. Dia akan tingkatkan hormon lapar sebab nak dapatkan makanan kepada sebab badan. kita tak makan tadi. Ya, betul. Jadi sebab tu diet orang yang terlalu ketat ni biasanya dia akan cepat rasa lapar. Okey. Dan susah pula nak kawal makan. Bila dah dapat makan betul. tu kan. Dia macam kita panggil mod penjimatan tenaga lah. Seolah-olah analoginya macam handphone kan. Handphone kita ni nak habis bateri dah. Macam 10%, 5%. So dia akan automatic kan. Macam saving mode kan. Ataupun contoh analogi lain, kita nak jimatkan tenaga elektrik dekat rumah. Jadi selalu apa kita buat? Shutdown, tutup switch kan, tutup ni dan sebagainya. Macam tu lah keadaan lebih kurang dekat dalam badan kita. Jadi kan bila hari raya nanti, kita dah tadi dah contoh situasi dia, orang tu dia dah crash diet, dia dah strict sangat dekat dalam diet dia. Tiba hari raya. Okey. Tiba hari raya dah macam-macam kita bentang di hadapan mata dah terhidang. Jadi kan sebab tu orang kata okey, so bila keadaan raya tu tadi, okey, dah macam-macam makanan di hadapan mata, okey, kalori pun boleh jadi meningkat secara tiba-tiba. Sebab mudah nak dapat. Kan? Dan satu tadi kita bila dia dah cepat lapar, dia cepat dapat lapar. tu dia simpan. Dia simpan Jadi kita ada potensi untuk makan lebih banyak. Makan lebih banyak. Lepas tu badan tu akan simpan lah. Simpan lebihan tenaga tadi tu sebagai kalori. Sebagai lemak, maaf. Jadi sebab itulah kalau boleh orang kata makan sikit je. Makan sikit je tapi berat cepat naik pula. Especially waktu raya ni kan. Jadi kan sebab apa? Sebab metabolisme badan kita tu dah turun. Jadi kan selain daripada tu keadaan yang strict diet ataupun terlalu ketat ni boleh menyebabkan badan kekurangan zat-zat tertentu. Sebab dia terlalu strict boleh menyebabkan pengambilan protein, pengambilan serat, pengambilan lemak sihat pun boleh jadi kurang daripada yang sepatutnya. Okay? Jadi bila zat tak cukup, badan memang akan jadi cepat lapar lah. Cepat lapar, paras gula dalam darah pun jadi tak stabil. Okay? Dan mudah nak rasa craving. Selalu craving benda-benda manis, berlemak ni kan. Jadi kan biar kalau boleh kita diet ni tak boleh diet, jaga pemakanan pun nama diet, tapi jangan diet terlalu ketat. Biar diet dengan seimbang. Okey, biar bersederhana, tu dia punya key point. Sebab supaya badan kita ni dia lebih stabil dan badan kekal sihat. Okey. Kadang-kadang kita rasa macam nak pakai baju saiz kecil kan. Macam tu kan. So kita pun diet lah kuat-kuat supaya kita boleh pakai baju yang saiz kecil tu. Plannya dah saiz kecil tu dapat maintain lah kan. Tapi rupanya cara diet yang macam ni makan di balik. Macam tu kan. So bila raya kita mula makan, walaupun kita makan sikit je, berat badan kita sedang naik. Sebab dia terus simpan kan. Since metabolisme dah rendah. Macam tu kan. Dan macam kita cakap tadi, since waktu raya kan memang dah terhidang depan mata. Jadi lagi senang. Lagi senang untuk kita makan lagi banyak. Macam tu kan. So last cara itu makan diri balik sebenarnya. Cara tu tak sihat lah sebenarnya. Macam tu kan. Untuk daripada sudut psikologi pula sebenarnya, since kita rasa bersalah kan waktu makan kan, kebanyakannya dia berkait juga dengan macam mana kita, pandangan kita ataupun pemikiran kita kepada pemakanan. Macam tu. Makanan tu sendiri kadang-kadang kita letak nilai. Macam tu kan, kita tak moral dekat situ. Contoh kita labelkan makanan tu makanan jahat. Macam tu kan. Contoh kek tinggi gula. So kek ni makanan yang jahat. Macam tu. Lemak tinggi gula, tinggi kalori, lemak kan. Macam tu kan. Jadi dia makanan yang jahat. Bila kita labelkan makanan tu as certain moral yang negatif, and then kita
makan. Macam tu kan. So kita tend to bawa moral yang kita setkan kepada makanan tu kepada diri kita juga. So kalau kita makan makanan yang jahat, maksudnya kita pun negatif. Dari segi contoh kita kata lemang tu jahat, macam tu kan. Tapi kita termakan lemang, jadi kita pun mesti orang yang gagal, macam tu kan. Sebab tak dapat nak kawal pemakanan, tak dapat nak kawal diet. So kita rasa kita dah gagal sebab kita makan lemang. Macam tu juga kan. lah Ya, betul. Macam tu kan. Padahal sebenarnya makanan tu makanan lah. Macam tu, dia tak ada nilai pun. Kita yang letakkan nilai tu kepada dia. Dan secara tidak langsung, bila kita makan tu, kita bawa nilai tu kepada diri kita pula. Yang tu yang jadi tak sihat dekat situ lah. Macam tu. Selain daripada tu, macam yang Puan cakap tadi, bila bulan puasa and waktu tu kita nak diet, macam tu kan. Dan kita diet tu terlampau ketat kan. Yang ni tak boleh makan, yang tu tak boleh makan. Tak boleh makan nasi langsung, tak boleh makan roti langsung, macam tu kan. Sebab nak cepat turun berat badan kan. So bila kita banyak sangat makanan yang tak boleh, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, yang tu yang jadikan kita craving kepada benda tu lagi tinggi. Macam tu kan. Dan macam yang Puan cakap tadi lah, bila craving tu makin tinggi, dan bila kita dapat kita dapat makan, jadi susah lah. jadi susah untuk kita nak kontrol lah. Macam tu kan. Bila susah untuk kita nak kontrol, kita akan makan makanan tu berlebihan. Macam tu. Bila makan berlebihan, yang tu yang jadi kita mula rasa bersalah tu. Bila rasa bersalah, mulalah nak restrict balik, nak jaga balik supaya tak boleh makan semula. Macam tu, last lah dia jadi putaran kat situ, cycle kat situ. Tapi cycle tu tidak sihat. Macam tu kan. So macam mana untuk kita pecahkan cycle tu? Antaranya boleh start dengan yang first tadi, yang diet yang strict tu. Macam tu kan. Daripada kita gunakan perkataan ataupun ayat seperti tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, macam tu kan. Tukar sikit perkataan tu, tukar kepada fleksibel sikit. Contoh, daripada kita cakap tak boleh makan, maybe kita cakap boleh makan benda tu dalam kuantiti yang sikit. Macam tu, sederhana. Macam tu kan, yang Puan cakap tadi, sederhana. Macam tu kan. So boleh makan, tapi makan sikit je. Boleh makan, tapi jangan banyak sangat, contohnya. Macam tu kan. So jangan terus pergi kepada tak boleh. Macam tu kan. Boleh, tapi bersederhanalah dekat situ. Macam tu kan. Supaya kalau kita makan pun, kita tak bersalah sebab kita tak setkan kita tak boleh langsung. Macam tu kan. Selain daripada tu, wujudkan self-compassion. Contohnya kalau kita tahu kawan kita ni tengah diet, waktu bulan puasa pula, waktu raya ni, dia tengah diet juga, macam tu sebab dia nak maintain berat dia kan. Tapi kita tengok dia asyik makan je, macam tu kan. So kita tak ada pun nak marah dia. Macam tu kan, marah dia, kau ni banyak ni makan, macam tu kata nak diet. Tak ada pun kita cakap macam tu. Apa yang kita selalunya cakap lah, tak apalah, makanlah, raya kan. Macam tu, tak apa, makan je, okey je. Macam tu kan. So kita boleh cakap elok-elok pula, cakap baik-baik pula dekat orang lain, positif pula ayat kita. Tapi untuk diri sendiri, kita pergi kritik diri. Kita cakap kita dah gagal, kita cakap kita tak berjaya diet, macam tu kan. So benda tu kena ubah sikit lah, macam tu. Try untuk cakap apa yang kita akan cakap kat kawan tu kepada diri kita sendiri. Macam tu kan. So that kita tak terlampau stres dengan perkara tu, dan tak pergi kepada stres makan pula lah. Macam tu kan. Kan kita cakap kan pasal stres makan ni, memang kita ramai di luar sana, saya yakin, dan termasuk saya kan, bila stres saya akan makan. Macam tu kan. Memang ada kaitan dekat situ. Macam tu kan. So bila kita tak okey je, emosi kita tak stabil je, kita akan cari makan. Macam tu kan. Biasanya benda-benda kita craving lah yang tinggi gula, macam tu, yang tak sihat tu lah. Macam tu kan. So saya nak tanya dengan Puan, sebenarnya ada tak jenis-jenis makanan pula yang menyebabkan stres? Tadi memang stres kita cari makan. Ni ada tak makanan yang menyebabkan stres? Sebelum saya jawab soalan tu, Cik Aina, saya tertarik lah sebenarnya tadi Cik Aina cakap bila kita ambil dalam kuantiti yang sikit kan makanan. Jadi sebenarnya kita ni manusia ni, of course lah, kadang-kadang kita ada rasa keinginan kan nak makan makanan tertentu lah. Jadi contohlah, katakanlah dari segi nutrition, kata nutritionist lain, contoh kalau ada klien saya nak makan, mungkin kita boleh cadangkan ambil bersederhana tu, ya betul, tapi ambil bersederhana mungkin boleh sharing. Contoh satu makanan tu nak terasa teringin nak makan, mungkin ajak adik-beradik yang lain makan sekali. So daripada instead of ambil satu kepada dia seorang, dia boleh bahagi-bahagi. Dia boleh tetap menikmati makanan tersebut, tapi dia punya kalori yang dia dapat lebih rendah berbanding yang sepatutnya. Faham. Kalau dia makan satu, tu, contoh cendol satu mangkuk, semua masuk kat dia. Semua masuk kat dia. Dia share kurang sikit, mungkin separuh suku ke kan. Jadi boleh nikmati juga tanpa rasa bersalah juga lah ya. Betul. Kuranglah sikit lah kat situ kalori kita. Kalori pun lebih sikit. Tapi lah
kita dapat makan benda Ya, kita kena betul. begitu. Okey. So jawab balik soalan mengenai Cik Aina tanya tadi, ada tak stres? Certain makanan menyebabkan stres, menyebabkan stres. Sebenarnya kan Cik Aina, bukan jenis makanan tu yang menyebabkan stres, tapi cara kita makan. Cara. Okey. So contohlah, sebenarnya makanan yang tak seimbang ni, okey, dia akan kacau bakteria baik yang sihat dekat dalam perut kita, yang kita panggil microbiome environment bakteria dekat dalam perut. Okey, jadi kan apabila environment dalam perut tu terganggu lah disebabkan pemakanan kita yang tak seimbang, yalah, macam raya ni macam-macam lah dimakannya. Okey, seterusnya akan memberi kesan lah ketidakkestabilan hormon, iaitu emosi. Okey, alright. Disebabkan tu, okey, bila bakteria tu dah tak berapa, orang kata dah terkacau dia punya environment, dia jadi tak stabil, menyebabkan dah tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita ni boleh jadi cepat marah. Dan bukan setakat tu, kita akan jadi cepat letih. I see. Okay. So maksudnya sebenarnya bukanlah jenis makanan. Tak adalah macam makan gula-gula jadi stres. Tak adalah macam tu kan. So dia bukanlah jenis makanan tapi cara makan kan. So menyebabkan kacau dekat perut kita, dekat environment dalam perut kita, yang tu yang jadi akan kacau balik mood lah. Macam tu kan. Waktu-waktu raya ni kalau boleh kita nak happy-happy je kan, gembira-gembira je kan. Tapi bila makanan kita tu macam contoh kebanyakan menu raya ni menu yang tinggi gula, tinggi kalori kan, macam tu kan. Manis-manis kan, macam tu. So yang terjadi kalau kita indoor semua, dia jadi tak stabil dekat situ, macam tu kan. Secara tak langsung emosi pun akan terkacau macam tu kan. So yang tu yang jadi macam kita kena hati-hati sikit dekat situ lah, macam tu kan. So selain daripada makanan tu sendiri, ada lagi perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan kita terganggu dari segi emosi. Macam tu kan. Contohnya waktu bulan raya ni, kita banyak jemputan, open house kan, ataupun kita sendiri nak buat open house, kerana anak kan, macam tu kan. So semua tu akan ada juga macam efek dia, macam tu kan. Jadi macam mana kita nak atasi benda ni? Untuk bahagian ni saya start dulu kan. Okay. So untuk bahagian ni sebenarnya bagus untuk kita adakan jadual yang realistik. Macam tu kan. Kadang-kadang kita punya jadual raya ni tak berapa realistik. Lagi-lagi raya ni kan sebulan je, macam tu kan. Dan lagi-lagi kalau untuk orang yang beraya jauh, so balik kampung jauh, macam tu kan. Tapi bukannya boleh cuti sebulan kan. Macam tu, cuti kerja bukannya boleh sebulan. Jadi mungkin seminggu, balik seminggu. Jadi kita terkejar semua benda nak buat dalam masa seminggu tu. So sebenarnya benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita buat jadual kita pada waktu tu tak berapa realistik. Bila kita cakap pasal tak realistik ni, maksudnya dia tak kena dengan kita punya masa. Okay, so contoh masa kita 24 jam je satu hari, tapi susunan tu macam ada 72 jam. Macam tu kan. So masa tu tak realistik je, tak logik dekat situ. Selain daripada masa, boleh jadi kudrat, tenaga, macam tu kan. So kita susun jadual tu macam kita tu banyak gila tenaga, padahal sebenarnya tenaga kita tu akan digunakan, so kita akan penat juga, macam tu kan. So kena susun jadual kita tu bagi realistik, lebih logik lah. Betul, supaya kita buat jadual kita tu pun kita akan rasa okey, macam tu kan, sebab kita dapat lah, bukan manageable lah. Betul, manageable lah, macam tu kan. So ada beberapa tips untuk macam mana kita nak wujudkan jadual yang realistik. Yang pertama adalah pilih aktiviti. Pilih aktiviti yang paling membawa kegembiraan pada kita dan keluarga kita. Macam tu kan. So ada keluarga yang penting bagi dia adalah gambar raya pagi-pagi Saya lah tu. Bergambar raya tu, gambar raya tu yang paling penting. Macam tu kan. So ada keluarga yang salam-salaman tu yang paling penting. Ada keluarga dia first day raya mesti nak buat open house, macam tu kan. Tapi dia tengok kepada setiap keluarga lah, setiap keluarga apa yang paling menggembirakan keluarga itu, sebab setiap keluarga berfungsi berbeza, macam tu kan. Jadi kita susun jadual kita based on apa yang paling memberi kegembiraan pada diri kita dan keluarga kita lah, macam tu kan. Dan selepasnya barulah kita susun yang lain-lain, macam tu kan. Kalau kita paling penting adalah gambar, macam tu kan. So kita susunlah gambar tu dulu, lepas breakfast gambar dulu, macam tu kan. Dah settle gambar, barulah pergi contoh ziarah jiran-jiran ke kan, ahli keluarga ke kan, macam tu. Barulah letak yang dapat
mood happy dulu lah. Betul lah macam tu kan. Make sure kita start tu yang happy-happy dulu. Happy dulu. Macam tu kan. Selain daripada tu adalah try untuk hati-hati dari segi jemputan. Macam kita cakap tadi kan, kadang-kadang banyak jemputan macam tu kan. So hati-hati dekat situ dari segi kena tengok kita punya kemampuan tu banyak mana. Kalau hari ni kita ada jemputan 10 jemputan, macam tu kan, banyak macam tu kan. Tapi mungkin kita tak mampu sebenarnya nak pergi 10-10 tu macam tu. Lagi-lagi kena ingat, bukannya tenaga kita ataupun masa kita saja. Kadang-kadang atas jalan jam kan, mana-mana pun jam kalau musim raya ni macam tu kan. So akan sangkut. Mungkin tak sempat pun untuk kita nak pergi 10 rumah tu. Maybe sebenarnya yang logiknya untuk pergi 2-3 rumah je satu hari sebenarnya. Macam tu kan. Jadi kena susun balik lah dekat situ. Macam tu. Make sure jangan paksa diri untuk pergi kepada semua jemputan. Macam tu kan. So itu tips kedua. Yang ketiga adalah letakkan masa yang untuk berehat sekejap. Macam tu supaya badan ada masa untuk kita relax sekejap. Macam tu. Ambil masa dalam from time to time, ambil masa dalam 5 ke 10 minit sekejap untuk tarik nafas sekejap, and then tengok balik kita punya jadual macam mana. Ada tak kita kena adjust balik jadual kita. Macam tu kan. Dan waktu ni juga kita boleh juga tengok kepada hari ni apa yang berlaku, apa kegembiraan yang berlaku hari tu. Macam tu, momen betul lah, macam tu, momen yang gembira yang berlaku hari tu, so that kita ada rasa bersyukur dengan apa yang berlaku, rather than kita rasa stres banyak benda tak settle lagi. Kita tengokkan kepada apa yang dah settle, apa yang dah berlaku, apa yang best hari itulah. Macam tu. Dengan kita berehat sekejap ni, dia bukannya akan bantu kita dari segi kita rehat sekejap dari segi fizikal tu, tapi dia akan bantu untuk stabilkan semula kita punya mood jugalah. Macam tu, supaya terkawal sikit. Kalau tak, kita dah penat, kita akan mula moody yang macam tu kan. Tapi kita tak berhenti, so kita akan terus je. So makin moody macam tu kan. Kumpul. Ya, takut nanti sampai satu masa meletup pula. Masa tu kita tak nak kat situ. So kita ambil masa berhenti sekejap supaya kita boleh refresh balik, kita boleh susun balik jadual kita, dan baru kita gerak semula lah. Benda ni ambil masa dalam 5 ke 10 minit je sebenarnya, sekejap je. Macam tu kan. Healing sekejap lah. Ya betul, healing sekejap, and then baru kita sambung semula lah. Macam tu. Kalau dari segi pemakanan pula macam mana? Ada tak apa-apa tips yang Puan boleh share kepada penonton, macam mana kita nak kekalkan bertenaga sepanjang hari? Sebab kalau tak ada tenaga pun jadi moody juga. Macam tu kan, macam mana kita nak kekalkan tenaga? Okay, so bila kita macam kita cakap tadi, kita makanan, hubungan kita dengan makanan ni, makanan tu akan membekalkan tenaga kepada kita kan. Tapi kita nak tenaga tu biar tenaga yang baik kan. Of course. Sebab raya ni selalunya sinonim lah dengan macam Cik Ana cakap tadi lah. Banyak pilihan makanan tu yang lebih manis-manis kan, yang lebih berlemak Tapi untuk kekal ceria dan bertenaga, ada beberapa tips lah saya boleh kongsi kan dengan para penonton semua kan, dengan Cik Aina sekalian. Okey, yang pertama, ambil protein dan serat pada setiap kali hidangan. Contoh, katakanlah kita nak makan lemang, tapi jangan makan lemang tu kosong. Kan? Jadi nak jadikan dia lebih seimbang, kita tambah juga ayam, lauk ayam contohnya. Kita tambahkan juga sedikit timun kan. Banyak timun pun boleh. Jangan sikit. Jangan sikit sebab nak lebih serat banyak Okey. And then selain tu kita nak makan sate, kita makan dengan timun juga kan. Ataupun kita makan pecal, ada sayur kangkung dalam kan. Ataupun kita buat lontong. Kita masuk pelbagai jenis sayuran dekat dalam kuah lontong tu. Jadi dekat situ, selain daripada kita dapat pelbagai jenis kan sayur-sayuran, kita pun dapat juga fiber. Dalam masa yang sama boleh juga protein masukkan sekali. Jadi every time bila kita kekalkan, orang kata ada sumber yang lebih seimbang, okey, jadi kita tak terlupa lah. Maksudnya every time nak makan tu biar seimbang. Every time nak makan biar seimbang. Terapkan begitu. Okay, itu nombor 1 lah. Okay. And then nombor 2 adalah jangan skip makan. Kan, ni contoh lah, katakan especially kan, kalau mungkin ada di kalangan puan-puan tuan-tuan kan yang organize rumah terbuka, open house contohnya. Kadang dia bagi orang makan, tapi diri sendiri sampai lupa nak makan. Dia entertain orang, diri sendiri dia tak entertain. So jangan skip makan. Sebab apa? Bila skip makan tu, kita akan back to balik macam crash tadilah, badan akan crash, akan pecah mood pun boleh jadi lebih
mood lah, tak stabil kan. Kita nak organize ni, kita nak happy-happy, kita nak bincang kan, nak borak-borak, dah lama tak jumpa kan. Tapi bila kita yang organize, kita pula mood tak berapa okey, macam mana tu kan. Jadi jangan skip ambil makanan. Mungkin kalau tak nak ambil terlalu banyak, ambil sikit-sikit tapi lebih orang kata kerap tapi sikit-sikit. I see. Okay. Itu nombor 2. And then nombor 3, kalau boleh tips daripada saya, jangan kena minum air lah. Bukan jangan, sorry, minum air biar secukupnya. Sebab yang kita faham kan, especially lah nak pergi beraya ke apa semua, itu masa puasa dah lah kurang minum air juga kan. Tapi kalau boleh, kenapa kena minum air, especially kalau lagi baik lah dapat minum kosong, 0 kalori kan. Okay. Sebab boleh kekalkan tenaga, boleh jadi badan tak dehydration kan. Selain daripada tu, kita boleh juga lihat warna air kencing. Kalau dah terlalu pekat sangat kan, tak cepat-cepat lah, takut tak cukup air. Jadi dicadangkan untuk ambil pengambilan air ni dalam sehari 6 hingga 8 gelas sehari. Okey, tapi kalau cuaca kan sekarang tak menentu juga kalau cuaca kat Malaysia ni. Jadi kalau terlalu panas sikit kan, mungkin boleh tambah 1 hingga 2 gelas cawan lagi. Okey. Baik. So ini tips ni bukan setakat membantu dari segi elakkan rasa mengantuk, dia boleh juga mengelakkan rasa emosi yang kurang stabil tu tadi. Tapi dalam masa yang sama boleh memberi tenaga dan zat yang baik kepada badan kita. So kita pun ada tenaga untuk sepanjang hari. Tak kisahlah kita yang buat open house ke ataupun kita yang pergi open house ke kan, macam tu kan. Tapi kan Cik, satu lagi kan, contohlah satu lagi saya tertarik juga nak cerita. Contohlah kita pergi banyak rumah open house ni kan. Kalau boleh tu yalah, setiap rumah tu kita nak rasa setiap makanan. Ya, betul. Ingat balik juga bersederhana lah bersederhana, sebab banyak lagi rumah nak pergi kan. Betul lah, macam tu kan, selepas rumah ni ada lagi rumah lain macam tu kan. So jangan terus makan semua benda dekat situ, makan banyak terus dekat situ. Macam tu kan, sebab nanti rumah seterusnya ada lagi yang kita nak try rasa. Macam tu kan. So make sure kita makan sikit-sikit. Lagipun bila makan sikit-sikit tu nanti yang macam okey, seimbang lagi yang macam tu kan. Last throughout the day kita ada tenaga, ada energy. Betul lah, macam tu kan. Mood pun lebih happy kan. Betul macam tu. So maksudnya sebenarnya untuk kekalkan tenaga tu kita kena make sure dia seimbang. Betul. Key point dia kena seimbang. Macam tu. So kalau makanan kita yang kita pergi ke rumah open house tu banyak benda yang tinggi kalori saja, ataupun banyak lemak ataupun banyak gula sahaja, macam tu kan. So nak kena cari juga makanan yang ada bahagian protein, ada bahagian serat, sayur, macam tu kan. Buah ke contohnya kan. Macam tu. And make sure kena minum air supaya tak dehydrated. Macam tu kan. Selain daripada stres makan kan, tadi kita ada cakap awal-awal tadi, ada stres satu lagi. Macam tu, which is soalan-soalan hot. Soalan hot tu soalan apa? Okay. Soalan hot ni macam contoh bila kita balik, kita jumpa dengan sanak saudara, dia makcik kita macam dah naik berat badan je. Macam naik je berat badan ni. Ataupun soalan-soalan hot lain, macam contoh bila nak kahwin. Macam tu kan. So soalan-soalan macam tu biasanya bila nak tambah anak. Bila nak tambah anak. Dah kahwin tambah anak pula. Macam tu kan. So soalan-soalan macam tu kadang-kadang akan memberikan kita rasa anxious, rasa resah, ataupun rasa stres sikit lah. Macam tu kan. So sebenarnya ada beberapa cara untuk kita handle situasi yang macam ni lah. Yang pertama sebenarnya adalah untuk validate emosi kita. Macam tu kan. Untuk kita sebenarnya rasa tak okey dalam situasi yang macam tu, bila dapat soalan-soalan macam ni, sebenarnya normal je. Jadi kita kena akui kita punya emosi tu. Aku rasa stres bila dapat soalan macam ni, tapi it's okay macam tu kan. So sebenarnya bila kita akui emosi kita, kita lebih cakna mengenai keadaan kita lah. Macam tu kan. Dan sebenarnya untuk kita ada apa-apa jenis emosi, tak ada masalah. Sebab kita pun manusia. Betul lah, macam tu kan. Kalau rasa kalau tak ada emosi ni robot lah kan. Robot gamanya kan. Kan. So sebenarnya memang normal je untuk kita ada apa-apa jenis emosi, dan tak apa, tak ada masalah pun untuk kita ada emosi tu. Yang mungkin jadi masalah sebenarnya macam mana reaksi kita kepada emosi. Macam tu kan. So contoh kalau kita marah, orang tu tanya soalan macam tu, kita pun tinggi suara dekat dia. Yang tak okey tu, yang tinggi suara action tu. Lah. Betul, action tu yang tak okey. Tapi sebenarnya untuk ada emosi tu sendiri tak ada masalah. Macam tu kan. So bagus untuk nombor 1 kita akui kita punya emosi tu, dan it's okay je untuk kita ada emosi tu.
Yang kedua, bagus untuk kita bertenang dulu sebelum kita respon. Macam tu kan. So sebenarnya kan ada banyak cara untuk kita bertenang. Salah satunya adalah teknik pernafasan, iaitu teknik deep breathing. Kau pernah dengar tak teknik deep breathing? Saya pernah dengar, tapi mungkin hari ni kita ada peluang ada Cik Aina untuk ajar kita, ajar saya dan juga para penonton, kita buat sekali. Boleh aja. Okay. So untuk teknik pernafasan, dia adalah satu teknik untuk relax sebenarnya. So basically kalau kita dapat soalan macam tadi kan, kita kata okay, aku kena relax. Kadang-kadang tak jadi. Macam tu kan. Kita cakap kita kena relax tapi tak relax pun. Jadi bagus ni untuk kita buat teknik relaksasi. So salah satunya adalah teknik pernafasan tadi lah. Untuk teknik pernafasan, is good untuk nombor satu, kita duduk dalam situasi yang relax. Macam tu. Kalau boleh, cari tempat yang kita boleh duduk ataupun baring, tapi lebih sesuai duduk lah. Macam tu kan. Selagi boleh, sandarkan belakang kepada kursi, tangan kaki biar longgar, biar relax, kepala pun sama biar relax. Macam tu. Okay. Alright. So untuk teknik ni, kita akan tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, and hembus nafas slow dan panjang. Jangan lupa buat. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kita ulang 3 kali. Okay. Kita ulang 3 kali dan just ikut arah saya. Okay. So bagi penonton, cari tempat yang kita boleh duduk. Dan bersandar. Tak kisahlah atas kursi, sofa ke, dekat lantai, kat dinding ke, boleh je, tak ada masalah. So duduk dan bersandar ke kursi. Relaxkan badan, regahkan tangan, kepala, semua bagi relax. Sekarang ni kita nak tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam. Tahan sekejap. And hembus slow, panjang. Slow, panjang. Tarik nafas sekali lagi. Dalam-dalam. Tahan sekejap. Dan hembus. Slow, panjang. Slow dan panjang. Last. Sekali lagi. Kita tarik nafas yang dalam. Tahan sekejap. Dan hembus. Slow. Dapat buat? Rasa lega, rasa macam satu beban tu teralih daripada kepala. Bagus. Rasa lega. Kan? So sebenarnya bila kita buat teknik ni, apa yang kita boleh rasa? Kita boleh rasa tenang, kita boleh rasa relax, kita boleh rasa kadang-kadang kepala kita rasa kosong sikit. Macam tu kan. Kadang-kadang kita mungkin akan rasa ngantuk. Macam tu, sebab sebenarnya kita dah penat kan satu hari tu. Jadi kita boleh juga rasa ngantuk. Kalau ada rasa-rasa macam ni, maksudnya kita dah buat dengan betul lah teknik tu. Macam tu kan. So bila kita bertenang, lagi senang untuk kita respon dengan cara yang lebih rasional. Macam tu kan. Since tadi soalan tu membawa kita kepada stres ataupun kita jadi anxious untuk nak jawab soalan tu. So bila kita tenang, lagi senang untuk kita nak jawab dengan rasional lah. Macam tu kan. So tak adalah kita terus tinggikan suara ke, tak adalah kita respon tu sarkastik ke kan. Last makan balik diri kalau jadi macam tu lah. So kita nak elak yang tu, kita cuba untuk bertenang. Kita tarik nafas dalam, tahan, hembus, and then barulah kita respon. Macam tu. Dan last sekali, tips yang ketiga adalah untuk fokuskan kepada benda yang kita boleh kontrol. Macam tu. So orang tanya kita soalan-soalan ni, sebenarnya kita tak boleh kontrol pun. Orang nak tanya apa, orang tanya bila kan, siapa yang tanya. Betul lah, macam tu kan. Kita tak boleh kontrol. Kita tak ada kuasa untuk kontrol orang lain untuk tanya soalan tu kat kita. Macam tu kan. Kita tak boleh tutup mulut dia. Macam tu kan. Jadi apa yang kita lebih bagus untuk kita fokuskan adalah apa yang dalam kawalan kita. Daripada kita fokuskan kepada dia tak sepatutnya tanya, lebih better untuk kita fokuskan macam mana saya nak respon kepada soalan ni. Macam tu kan. So rather than focusing on apa yang dia patutnya buat ataupun tak sepatutnya buat, lebih better untuk kita fokuskan kepada apa yang kita boleh buat dalam situasi ini. Macam tu. So bila kita buat macam tu, lagi senang untuk kita nak kawal keadaan tu lah. Macam tu. Kawal keadaan, kawal emosi, macam tu. Boleh? Penonton boleh? Boleh. Alright. Tips ni kena cuba. Betul lah. Jika dapat soalan. Macam tu. Kadang-kadang sebelum dapat soalan pun kita dah mula resah dah. Takut nanti balik nanti orang tanya tu macam mana kan. Boleh terus buat teknik yang kita cakap tadi tu jugalah. So bagi nutritionist pula kan. Macam mana kita nak handle situasi yang mana macam yang kita cakap tadi lah. Balik-balik makcik dah tanya macam naik je berat badan dah. Macam tu kan. Macam mana kita nak handle situasi macam tu? Ada tips tak?
dia pergi sudut saya pula. Okay. Jadi kalau soalan-soalan macam tadilah kata, kita tak boleh nak control dapat soalan macam ni. Contohlah, especially time musim raya ni, boleh jadi gathering kan, beramai-ramai, musim gathering. Makcik datang berkunjung, saudara mara, sepupu sepapat. Kan? Jadi kan sometimes tu memang tak elak lah. Betul. Akan terima juga soalan macam ni kan. Jadi mungkin dari segi sudut nutrition ataupun nutritionist, kita boleh, yang pertama, kita try alih fokus fokus kepada kesihatan ni, bukan berat badan. Okay. Sebab sebenarnya sebagai nutritionist, berat badan ni bukan satu-satunya indikator kesihatan. Contohlah, instead of kita macam marah-marah tadi, okay, mungkin kita boleh beri jawapan kepada yang si penanya, makcik bawang tu. Contohlah, okay, kita boleh cakap, yang penting masa raya ni makcik, okay, saya boleh kekal aktif, saya cukup tenaga sepanjang hari, sepanjang raya. Okay. Dan yang kedua, atau mungkin option kedua, kita boleh jawab juga, saya boleh pilih masa raya ni makan seimbang, ada karbo, ada sayur, ada protein, seimbang. Bukan badan saya yang lebih seimbang semasa raya ni, supaya mood saya ni lebih okey, mood lebih stabil. Okay? Sebab bila kita jawab begitu, kita bukan sekadar nak beritahu diri kita juga, tapi kita nak memberi educate ataupun education juga, advokasi kepada si penanya ataupun orang sekeliling juga. Kita nak didik mereka ni, iaitu bahawa makanan, badan dan badan bukannya tentang angka dekat timbangan. Betul. Sebab lagi pun sebenarnya ramai je antara penonton-penonton ni sebenarnya BMI okey je, sihat, masa tu BMI normal, tapi bila balik tu kena soalan-soalan macam sebab tu. sometimes kan, kadang-kadang soalan tu muncul, kadang mungkin bukan niat, tapi lebih kepada apa topik nak tanya, tapi terkeluar kan, terkeluar yang sensitif. Kan. So sebenarnya walaupun BMI tu normal je, tapi bila tanya dapat soalan-soalan macam tu, and kita tengok pula dekat angka penimbang tu memang betul makin naik, so kita dah mula jadi stres. Padahal kena ingat tadi baliklah, sebenarnya bukannya angka saja yang mana kesihatan ni banyak banyak dia punya segi betul. Alright. Okay, itu nombor satu. And yang kedua adalah jadikan kita punya sikap untuk ataupun aplikasikan mindful eating sebagai pelindung diri kita lah. Okay, apa tu mindful eating? Mindful eating ni kita makan ni, kita nak kurangkan emotional eating, ataupun stress semasa, sebab kadang-kadang bila makan ni, bila stres kan, stres ni mulalah nak makan banyak macam tu kan, nak menghilangkan stres. Jadi bila kita mindful eating ni, bantu kita lebih cakna ataupun kita lebih aware lah, aware mengenai pengambilan makanan kita. Sebab bantu kita juga lebih kenyang lebih lama kan, sewaktu makan. Jadi bila kita makan lebih, macam orang kata, apply ataupun aplikasikan mindful eating ni, kita boleh jaga makan dengan sihat, mengurangkan kemungkinan untuk kembali semula ke strict diet, crash diet tadi, ataupun binge eating. Binge eating ni makan terlalu banyak tadi lah. Kita kena amalkanlah mindful eating. Faham. Sebenarnya kan mindful eating ni, saya teringat dekat dalam psikologi pun kita ada mindfulness, macam tu kan. So mindfulness ni memang ada banyak kebaikan dia. Dan macam yang Puan cakap tadi, mindful eating ni pula dia lebih kepada fokuskan kepada macam kita boleh bantu untuk kawal cara kita makan tu lah, macam tu. So sangat interesting. Boleh tak saya tahu lebih lanjut macam mana saya dan juga penonton boleh lakukan mindful eating ni? Macam mana nak buat mindful eating? Baik. So untuk kita applykan mindful eating ni, first thing first, kita kena berfikiran positif lah. Fikir yang baik-baik, fikir yang tenang-tenang kan. Jadi kita fokus pada rasa makanan, tekstur makanan kan, warna makanan, kepuasan dan tenaga yang kita dapat daripada makanan tu. Jadi mindful eating ni, kita makan secara sedar apa yang kita makan bukan sekadar macam makan perlahan-lahan je. Kita sedar overall. Okay. Ia adalah satu, orang kata, pendekatan sains tingkah laku lah, behavior. Behavior yang menghubungkan sistem penghadapan, iaitu biologi dengan kesedaran mental, psikologi.
Okay. Jadi kalau kita nak amalkan mindful eating ni, ada beberapa tips ya Cik Aina ya. Okay. So nombor 1, kita kena kenal pasti antara isyarat lapar fizikal lah. Orang kata isyarat lapar memang lapar atau nafsu. So maksudnya lapar memang sebab kita memang betul-betul lapar ataupun sebenarnya lapar tu nafsu je sebenarnya. Betul. Okay. So macam mana nak kenal pasti? Ada beberapa perkara lah. Okay. Yang pertama, kalau kita memang lapar, kata kita panggil memang lapar fizikal lah. Okay. Selalunya apa yang berada di hadapan mata kita, mungkin juga boleh bunyi perut sikit kan. Bunyi perut macam pernah pengalaman kan bunyi perut. Okay, ataupun kita tengok semua di hadapan kita ni kita rasa menyelerakan. Contoh kita nampak ulam sekalipun, kita nampak buah, kita nampak itu, kita nampak ini, memang rasa macam nak makan. So itu memang tanda dah lapar lah. Okay. Tapi apa pula dengan nafsu ataupun lapar emosi? Macam mana nak kita yang tu? Craving ni Okay, contohlah tiba-tiba perempuan atau tuan-tuan sekalian tengah duduk-duduk ke buat kerja ataupun tengah basuh pinggan. Contoh kan, basuh pinggan tiba-tiba datang ilham idea dalam kepala, rasa macam nak makan kek, rasa macam nak makan cookies, rasa nak makan coklat, rasa macam nak makan aiskrim. Okay, ilham tu datang secara spesifik. I see. Memang dah spesifik dah benda nak makan tu. Spesifik dah idea tu muncul. Okay. Jadi selalunya craving ni dia muncul selalu disebabkan apa tahu. Tadilah kita balik-balik bila stres. Bila stres craving ni memang ada. So muncullah ilham-ilham nakal dekat situ. Okay. And then ataupun semasa bosan lah. Contoh tengah jalan-jalan tiba-tiba nak makan tu, nak makan ini, nak makan tu. Dia lebih spesifik. I see. Okay. So beza dua antara tadi tu adalah satu tu tengok makanan apa-apa pun memang rasa lapar. So yang tu lapar betul. Yang tu yang kena layan. Lapar betul tu kena layan. Satu lagi lapar yang craving ni dia memang spesifik. Memang ada benda tu je yang kita nak makan. Yang tu yang kalau boleh kita jangan layan sangat. Hati-hati lah. Hati-hati. Okay, berhati-hati dekat situ. Okay, itu nombor 1. Nombor 2 pula, nak amalkan mindful eating ni, kita pun kena kenal pasti antara hormon yang terlibat semasa ataupun terlibat untuk makan lah. Ada 2 hormon penting, iaitu kita panggil ghrelin dan juga leptin. Okay. Baik. So hormon ghrelin ni adalah hormon yang memberi rasa isyarat kepada otak untuk rasa lapar, untuk makan. Okay. Alright. So kalau untuk mudah ingatlah mudah ingat ni sebenarnya formula sendiri je tau. Perempuan boleh ataupun boleh yang kata buat formula sendirilah, tapi untuk saya mudah ingat, ghrelin ni macam mula huruf G, so go macam pergilah nak makan, macam tu. Okay, ghrelin. Okay. Dan yang kedua, leptin ni hormon untuk beritahu otak dah kenyang, so kena stop makan. Jadi leptin ni untuk saya mudah ingat adalah macam leptin, sepatutnya LEPTIN. Dia punya ejaan lah. Tapi pada saya dia rasa macam leptin, macam tu, leptin. Jadi macam ting tu macam bunyi alarm kan? Bukan alarm, macam loceng bell. Macam bunyi loceng. Supaya amaran ting dah kenyang. Ting. Macam tu lah. Itu untuk saya bagi mudah ingat lah. Betul. Okay. Baik, sebenarnya otak kita ni akan ambil badan kita lah otak kita akan ambil masa kira-kira dalam 20 minit. 20 minit untuk terima isyarat kenyang daripada leptin tadi. Leptin tadi lah. Betul. So kadang-kadang kalau kita tak mengamalkan mindful eating, kita contohlah nak makan satu tambah nasi. Tambah nasi. Makan secara cepat. Makan kan? Tambah kali kedua. Betul. Okay? Tak lama lepas tu baru isyarat tu hantar sampai dekat otak. Sebenarnya dah terlebih makan. Sebab tu kadang-kadang bila kita makan terlalu laju ni, kita tak sedar kita dah overeating. Sebenarnya satu tu dah cukup dah. Sebenarnya. Tapi sebab leptin tu tak sempat sampai lagi tu yang jadi kita stres lapar. Sebab tu kadang-kadang contoh orang sekeliling kita kata dia makan lalu laju, dia rasa macam dah tak muat dah, rasa macam sampai sini dah makan sebab dah terlalu penuh. Dia dah over lah. Baik, itu nombor 2 ya. Okey, yang ketiga adalah kita nak guna keseluruhan deria.
Okey. Iaitu kita ada sensory engagement ni dia ada 5 lah. Okay. Kita nak guna semua deria ni untuk dapat rasa kepuasan ataupun satiety lah. Kan? Okay. Puas makan tu. Ya, betul. First thing first, kita guna deria mata. Mata ni kita nak melihat. Okey. Nah, contohlah mata ni very interesting tau Aina. Saya pernah baca satu buku ni, okay, What You Eat With Your Eyes nama dia. Tajuk Eat With buku Your tu. Eyes, eh? Eat With Your Eyes. Okay. Apa yang diceritakan, sebenarnya manusia ni, ni kongsi je lah sharing kan. Manusia ni dia makan menggunakan mata dulu sebelum rasa. Okey. Saya bagi contoh situasi kan. Situasi satu, orang tengah berpuasa lah, contoh bulan Ramadan kan. Dia pergi bazar Ramadan, dia nampak air balang berwarna-warni. Kan, contohlah dia pergi berwarna-warni. Dan kat situ apa yang dia rasa selalunya? Terus rasa cakap sedapnya. Kan? Sedapnya tu. Dia tak boleh rasa lagi sebab puasa. Tapi dah timbul niat nak membeli. Kan? Betul tak? Okey, itu situasi satu. Okey. Situasi kedua, contohlah kalau Aina dapat makan ataupun makan steak lah. Steak tu warna apa ni? Biasa steak macam warna coklat-coklat. Macam okay, tu kan, brown, nampak kan? warna arang-arang macam tu kan. Okay. So kan, contohlah tiba one day, satu hari Aina ada order steak kat restoran, dapat steak warna biru. Alamak. Takut. Ya, rasa takut, rasa turn off nak makan kan. Betul-betul. Terus rasa macam tak apalah. Ya, makan dekat je situ lah. bukti kan sebenarnya memang penglihatan ni sebenarnya memainkan peranan juga dekat dalam nafsu ataupun untuk makan. Bukan nafsu lah, sorry, keinginan untuk kita makan. Okey. Contohlah, sebenarnya ada satu juga famous ataupun biasalah pernah dijalankan kita panggil eksperimen eksperimen dijalankan yang mana ada 10 orang lah dekat situ diberi jelly. Jelly tu berwarna-warni tau, merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya. Tapi dia bagi semua orang rasa. Okey, peserta dekat situ rasa. Dan semua rasa. Dan kebanyakan jawapan yang didapati, okey, yang dapat jelly warna merah mengatakan jelly tu berperisa strawberry. Okey. Tapi tahu tak sebenarnya semua jelly tu rasa yang sama. Oh, okey. Nampak Tapi tak? ada orang rasa Je. lain. Sebab mata nampak warna merah, dia Kaitkan. kaitkan. I see. Itu maksudnya cerita dekat sini. Cerita balik, bila mata kita melihat, kita melihat, kita boleh hargai warna. Contohnya kan, untuk mindful eating ni, lihat makanan, kita hargai warna. Warna carrot tu warna orange kan, buah apple warna merah contohnya kan, sate warna sedikit kekuningan macam tu. Jadi kita lebih rasa puas lah. Okey, itu mata Cik Nai. Okey, and yang kedua adalah kita menghidup. Guna hidung. Okay, contohlah aroma ni sangat-sangat memainkan peranan juga. Contohlah kita jalan-jalan, okay, kita pergi lalu dekat satu kedai mamak kan. Kan kat Malaysia ni banyak kedai mamak kan. Betul. Tiba-tiba bau kari kambing. Apa Aina buat? Kalau saya terus rasa macam okey, kita makan kedai ni lah. Lepas tu saya tahu dah saya nak order apa. Kan. So daripada tak sebenarnya niat tak nak pergi pun, tapi terus jadi terniat nak pergi. Terus pergi. Sebenarnya aroma makanan itu memainkan peranan juga. Jadi untuk apply mindful eating ni, libatkan juga aroma ataupun menghidup. Kita bau rempah ratus daripada rendang contohnya. Boleh merangsang juga enzim penghadaman. Okey, itu untuk menghidup. Dan untuk merasa, macam mana melibatkan lidah kan. Lidah ni kita boleh mengunyah lamalah makanan tersebut. Kita boleh rasa setiap lapisan makanan tu. Contoh, kita boleh bila makan satu makanan, rasa ini rasa manis, ini rasa masin dia, itu cukup rasa masam dia kan, dan sebagainya. Nikmati rasa. Okey. And then yang ketiga, yang keempat, guna telinga. Guna dengar kan. Contoh kita nak kunyah kacang, rasa macam bunyi kan, bunyi kruk-krak. So enjoy dengar tu. Betul. Enjoy kan. Macam ni bunyi kacang digigit contoh kan. Betul-betul. Dan yang terakhir sekali, deri yang digunakan adalah deri menyentuh. So bila kita sentuh makanan tu, rasa lembut ke, rasa keras ke, bila daripada tangan tu masuk ke dalam mulut, macam mana rasa dia kan. Itu kita boleh guna semua deri tu. Faham texture. Kan? Okey. Dan yang terakhir sekali, macam mana kita nak apply ataupun aplikasikan
menggunakan mindful eating ni, Okay. kita boleh juga menghilangkan gangguan ataupun distraction free lah. Okay, distraction lah. Ya, distraction. Jadi dah saya ingatkan gangguan apa dah tadi? Distraction lah maksudnya. Distraction. Okay, contohlah apa yang kita selalu buat, normal kita selalu buat di era zaman sekarang kan. Kita makan sambil makan kuih raya ataupun makan apa rendang ke contohlah kan, dengan nasi impit dan sebagainya, sambil scroll handphone. Distraction macam buat tu. tak? Pernah buat tak? Okay, contohlah makan sambil tu scroll TikTok. Tengok apa tau? Lagu famous hit raya 2026 contohlah. Baju raya paling hit. Scroll. Okay. So bila distraction tu ada. Jadi selalunya otak kita ni akan terlepas pandang. So terlepas pandang tu daripada segi apa, dia macam dia takkan sedar ataupun tak sedar berapa banyak kuantiti yang masuk dalam perut. Okay. Jadi kan daripada sudut nutrition ni, dia dipanggil mindless overeating. I see. Tak sedar lah. Tadi mindful eating kan, ni mindless lah, macam tanpa sedar kita makan. Jadi kan sebenarnya mindful eating ni dia nak menuntut lah, kalau betul-betul dapat apply kan, dapat 100% fokus lah. 100% fokus pada makanan, pada pinggan supaya sistem penghadaman kita ni dapat bekerja lebih efisien. Sebab kita sedar dan kita menikmati semua rasa. Faham. Patutlah macam sebelum-sebelum ni kan, bila kita sambil-sambil bersembang, sambil-sambil tengok TikTok, sambil-sambil makan kerepek tu, tahu-tahu satu balang dah habis. Macam tu kan. Tak sedar kan? Tak sedar. Rupanya tu mindless overeating lah sebenarnya. Betul. Macam tu kan, bila kita buat mindful eating, kita sedar makanan kita tu, bukannya kita sedar makanan apa yang kita makan sahaja, tapi kita akan lebih sedar kepada kuantiti dia. Dan banyak Betul, apa yang berapa dimakan. banyak macam tu kan. Dan bagus untuk kita fokuskan kepada 5 sensori tadi. Macam tu kan, untuk pinggan kita tu lah. Macam tu kan. So bila kita buat mindful eating, yang tu yang jadi akan kita lebih sedar mengenai semua perkara tu, lagi senang untuk kita nak jaga, lagi senang untuk kita nak kawal lah. Macam tu kan. So sedar tak sedar kan, dah kita dah nak ke hujung dah. Macam tu kita dah kesetukan masa dah. Macam tu kan. Syok sangat macam tu. Tak perasan. Macam tu tak perasan pun kita punya masa ni dah ke penghujung rancangan macam tu. So basically sebenarnya kesimpulannya, makan ni bukannya sekadar untuk kurus ataupun sekadar untuk nak pakai baju saiz S macam tu kan. Tapi sebenarnya untuk kesihatan mental, kesihatan fizikal macam tu kan. Rather than fokuskan kepada makan ataupun figure ataupun angka pada penimbang, lebih better untuk kita fokuskan kepada makan tu secara yang sihat dan seimbang macam tu kan. Jadi jangan bagi orang luar yang orang luar ni kacau kualiti hidup kita ni. Sebab sometimes yang tahu keadaan diri kita, yang tahu situasi diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan biar mereka kacau. So kena jaga mental, jaga fizikal. So makan dengan gembira, dengan makan dengan gembira, makan dengan sedar. Dia gembira dapat, sedar pun dapat. Macam tu kan, yang tu yang penting, kena sedar mengenai apa yang kita makan supaya kita gembira. Macam tu kan, gembira, bertenaga kan. Macam tu kan. So terima kasih kepada semua pendengar dan terima kasih juga kepada tetamu kita hari ini kerana sanggup dengar sampai ke hujung. Macam tu kan kita punya topik hari ni. Jangan lupa untuk share, subscribe dan like video ni. Dan bagi penonton yang belum pernah lagi untuk tengok video-video ni yang daripada sebelum-sebelum ni, boleh juga pergi explore dekat channel kami lah, dekat YouTube channel NCD Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Macam tu. Pada pun ada apa-apa lagi tak nak sampaikan kepada penonton kita? Jadi di kesempatan ni saya nak ajaklah para penonton ramai-ramai kat rumah tu untuk follow kita juga. Follow kita juga di semua media sosial. Nutritionist Merah Kuning. Nutritionist Merah Kuning. Nutritionist Merah Kuning. Ulang 3 kali tu. Jangan follow. Kita ada ke semua media sosial. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada TikTok dan kita ada IG. Sebab dekat situ bila kita ada channel tu, kita boleh reach to our community. Kita nak sampaikan maklumat yang tepat mengenai makanan, tip-tip yang bagus kan, supaya untuk kita lah semua. Jangan follow.
Mesti follow. Okay, terima kasih semua kerana telah hadir dan ada dengan kita sampai ke penghujung. Sampai sini saja untuk episod kita kali ini. InsyaAllah akan ada lagi episod yang seterusnya. So nanti saksikan juga. Macam tu kan. So terima kasih semua kerana mendengar. Selamat Hari Raya semua daripada kami. Okay. Bye. Bye.